Mampukah kita berselawat sebanyak 10,000 kali ataupun 15,000 kali ataupun 20,000 kali? Nak tahu? Dengar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulillah alihi wa sahbihi ajma'in amma. Apa khabar sahabatku semua? Syukur Alhamdulillah boleh berjumpa kembali di hadapan anda. Tentunya harapan dan doa saya semoga kita semua diberi kesihatan, murah rezeki dan bahagia serta hajat dan cita-cita segera Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan dalam waktu dekat ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Ilmu Rukun dan Asas yang selalu akan berkongsi ilmu dan pengetahuan yang insya-Allah berguna dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda dan keluarga anda. Sahabat yang beriman yang dirahmati, sekarang saya akan membahaskan mengenai selawat Jibril sebanyak 15,000 kali setiap hari. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati saya meminta anda semua terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol locengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat. Selawat adalah satu perkara yang sepatutnya menjadi keutamaan di dalam hidup kita selepas solat fardu 5 waktu. Dengan syafaat selawat, kita akan mendapat keselamatan bila berada di alam barzah, alam mahsyar, di atas titi sirat dan di dalam neraka. Berapa banyak kita berselawat setiap hari? Sebanyak 100 kali atau 200 kali atau 500 kali atau 1,000 kali atau 5,000 kali atau 10,000 kali atau 15,000 kali atau 20,000 kali atau tidak berselawat langsung di dalam kehidupan seharian. Mampukah kita berselawat sebanyak 10,000 atau 15,000 atau 20,000 kali? Soalan begini, banyak orang berfikir bagaimana untuk dapat berselawat sebanyak itu, kerana tidak tahu cara bagaimana yang buatkan tidak dapat berselawat sebanyak itu, 10,000 atau 15,000 atau 20,000. Untuk capai sebanyak itu perlu ada kesungguhan, kemahuan dan usaha. Mula dengan sedikit 1,000 kali selama 40 hari untuk dapat rentak di dalam diri kita. Tidak semestinya bilangan hari berturut-turut tidak boleh berselang. Yang penting cukupkan bilangan 40 hari, kerana ini adalah proses kita merubah diri kita kepada suatu keadaan yang baru dalam soal beramal. Kemudian tambah 40 hari kedua supaya kita lebih stabil dan mula mendapat kekuatan. Apabila sudah dapat kekuatan selepas 80 hari, ditambah 40 hari ketiga supaya menjadi amalan di dalam hidup kita.
Catat dalam telefon pada ruang nota iaitu note seperti yang ditunjukkan di hujung video ini. Dengan bilangan 120 hari, amalan selawat akan dapat kekal di dalam diri kita. Bolehlah ditambah bilangan kepada 3,000, kemudian 5,000, kemudian 7,000, kemudian 10,000 dan 15,000 kali setiap hari. Kekalkan jumlah 10,000 kali pada jumlah 120 hari. Sekiranya anda berjaya capai tahap 10,000 dan tidak ada masalah, barulah ditambah kepada 15,000 kali sehari. Buka YouTube dan tulis selawat Jibril 15,000 kali. Pilih gambar seperti yang ditunjukkan, download ke handphone dan simpan di dalam folder khusus untuk selawat sahaja, iaitu selawat Jibril. Simpan semua jenis selawat di dalam satu folder sahaja. Saya akan membahaskan mengenai selawat Jibril dengan jumlah 15,000 kali. Pada kelajuan normal akan memakan masa selama 6 jam 32 minit. Di dalam video ini ditunjukkan kelajuan dari normal hingga kepada kelajuan 2 kali. Dengan menambah kelajuan akan mengurangkan masa dari 6 jam 32 minit akan capai masa kurang daripada 6 jam. Kelajuan yang sesuai adalah 1.5 kali kerana tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Kelajuan 1.6 kali dan ke atas adalah tidak sesuai dengan kemampuan ramai orang yang berada pada tahap orang awam. Boleh diikut dengan lisan atau dengan hati, tidak ada masalah. Akan ada orang yang tidak suka dengan berbagai alasan. Terpulang kepada orang yang hendak beramal. Yang penting adalah berubah untuk berselawat di dalam kehidupan. Lebih banyak berselawat, lebih baik lagi. Kalau anda dapat selawat 3,000 kali sudah cukup baik. Tetapi, jika dapat beramal 10,000 kali adalah sangat baik. Bayangkan anda dapat berselawat sebanyak 15,000 kali sehingga anda kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dapat syurga tingkat 8 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu tingkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu ada usaha dan selawat adalah satu dari jalan untuk capainya. Yang tidak elok adalah tidak beramal dengan berselawat sepanjang hidup. Insya-Allah boleh dilakukan kerana sudah ada orang yang berjaya melakukan berselawat sebanyak 15,000 kali dan lebih lagi dalam kehidupan. Untuk dapat melakukan amalan yang ditunjukkan, perlulah download aplikasi pemain yang sesuai kerana aplikasi di dalam telefon pintar yang dikeluarkan oleh syarikat pengeluar telefon tidak sama. Cari di Google Play atau yang lain ikut pengeluar aplikasi. Kelajuan normal 1 kali.
Kelajuan 1,1 kali. Kelajuan 1,2 kali. Kelajuan 1,3 kali. Kelajuan 1,4 kali. Kelajuan 1,5 kali. Kelajuan 1,6 kali. Kelajuan 1,7 kali. Kelajuan 1,8 kali. Kelajuan 1,9 kali.
Kelajuan 2 kali. Kelajuan 1.5 kali yang paling sesuai. Peringatan dan penting. Mengira tanpa menggunakan tasbih digital atau tasbih biasa, anda hanya perlu pasang di handphone selawat Jibril 15,000 kali. Dengar dan ikut sahaja dengan hati atau lisan sambil aktiviti berbagai. Habis satu pusingan selama 6 jam 32 minit, maka anda bolehlah mengambil kira sudah berselawat Jibril sebanyak 15,000 kali dan bolehlah ambil pendekatan berselawat sebanyak 10,000 kali sahaja kerana tolak 5,000 kali atas faktor kerana lalai dan tidak dapat tumpu atas berbagai masalah sekeliling pada masa zikir bergerak tanpa dapat beri tumpuan. Walaupun ambil kira hanya 10,000 kali, sudah cukup sangat baik bagi kita yang berada pada tahap orang awam yang beramal dengan selawat Jibril. Merekod amalan adalah satu perkara yang perlu supaya kita tahu tahap amalan sudah berapa hari dilakukan. Dengan melihat bilangan hari akan bertambah kesungguhan dan kekuatan amalan harian. Ditunjukkan cara merekod selawat yang sudah diamalkan setiap hari. Bilangan tambah tarikh tambah jumlah. Bilangan hari ke-13 hingga hari ke-30. Bilangan hari ke-31 hingga hari ke-51. Bilangan hari ke-259 hingga hari ke-279. Bilangan hari ke-404 hingga hari ke-423. Setiap kali kita klik ikon tangkapan skrin, gambar jumlah akan disimpan pada folder tangkapan skrin. Beginilah bentuk simpanan yang sudah dibuat. Buang semua tangkapan skrin yang tidak perlu. Contoh di dalam gambar yang sudah berjumlah 125 tangkapan skrin.
klik semua dan buang. Semua tangkapan skrin akan masuk ke folder sampah. Klik semua dalam folder sampah dan buang semua. Proses ini perlu dibuat dari masa ke masa supaya memori di dalam telefon tidak penuh dan tidak akan beratkan memori telefon dengan gambar yang tidak perlu itu. Boleh memasang aplikasi ini sambil berbaring, duduk, menanti masa tidur, melihat TV, memasak, masa makan, membasuh, memandu, bersenam dan apa sahaja aktiviti selagi tidak di dalam tandas, bilik air dan tempat yang tidak sepatutnya. Bukan senang, tetapi itulah yang perlu dilakukan untuk dapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu tingkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus nanti. Sekiranya anda ada kaedah yang lain, bolehlah beramal dengan kaedah itu. Insya-Allah boleh dilakukan. Untuk memiliki tubuh badan yang sihat, kita perlulah minum air yang betul dan berkualiti melalui mesin ionizer water yang memiliki sijil ISO 13485 yang menghasilkan air yang sangat halus molekul supaya boleh meresap ke dalam sel dalam darah yang mengalir supaya memperolehi kesihatan pada tahap maksimal yang membolehkan tubuh badan lebih sihat dan boleh melakukan lebih banyak amalan. Juga menggunakan alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan bertambah baik, sihat, kuat, cergas serta bertambah amalan kebaikan bekalan ke negara akhirat. Semoga kita bertemu lagi di dalam video yang lain dengan ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat dan faedah kepada kita semua. Insya-Allah. Rujuk di bahagian keterangan atau perihal.